Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, nama saya Nur Farisha Kisina binti Kamarudin. Hari ini kita akan berkenalan dengan sebuah badan kepimpinan murid di sekolah iaitu PIS. PIS ni lain daripada yang lain tau. Paling ketara pada namanya. Kami tidak digelar pengawas, kami PIS, pembimbing rakyat sebaya. Peranan kami ialah membantu melancarkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Nak tahu apa tugas kami? Jom! Yo, salah. Guys. Kau dah kenapa nak jumpa aku? Hantau. Aku punya markah ejen rock kan. Aku rasa macam tak boleh hidup lah. Mesti mak royak aku kecewa sini. Weh, ni kes berat ni. Aku kena beritahu cikgu. Aku tak boleh handle seorang-seorang. Cikgu. Cikgu. Ada kes berat yang saya nak lapor. Okey, tak apa. Kita nak tengok. Ya, ada apa soal ini? Kawan saya ada mengadu dekat saya. Okey. Tapi kes ni agak berat. Saya kena rujuk dekat cikgu. Mana laporannya? Aku cerita sikit macam mana kes tu. Anis, jom kita siap di kaunseling. Boleh juga, jom. Assalamualaikum. Solihin, hampa ada? Apa buat sini? Aku pun bertugas hari ni. Oh, kami bertugas juga hari ni. Tak apalah Solihin. Jalan ni tugas kat belakang. Jom. Saya menjalankan tugas dan membantu program yang telah disediakan. Kami juga bersemangat dalam meningkatkan pangkat tahap bongsu, muda, sulung dan bestari. Tadi senja menari bumi sekian masa sejauh sana. Itu saja perkongsian kami. Terima kasih, moga bermanfaat.